Casing aluminium tu sebab dia nak bagi haba tu keluar. So kita biar je. Oh my god! One eternity ago. Okay kak, tengok condition dalam dia. Macam okey lagi. Tak ada. Semuanya skrin je kan. Kita try jumper dulu kalau boleh. Bateri pun tak pernah tukar Kak, kenapa bateri ni apa? Kembung lah. Bateri standard 3 tahun je. Kalau lebih 3 tahun tu dia akan start lah problem. Macam tengah hari tu dah Habis. lah. Okay. Tapi semuanya ori lagi lah. Tak ada kesan pernah repair. Kalau jumper tak boleh, kena ganti skrin baru lah. Tapi kalau jumper ni bertahan berbulan-bulan ke? So far bertahan je. Ramai je yang Kalau tahan lama. berbulan-bulan okey lah kot. Risau kalau lepas berminggu-minggu ni kan. Selalu guna untuk apa? Memang yang ni memang main phone lah. Main game ke? Guna untuk waste ke? Tak ada benda berat-berat lah. WhatsApp macam tu je. WhatsApp, Facebook, IG, Waze tu lah. Okay. Kita try lah. Apa passcode dia kak? 1612. Boleh? Okay. Ni kita jumper, wire jumper je. Okey. Touch pun okay. Alright. Lagi jangan jatuh, jangan panas. Ni tak boleh. So maknanya kalau cas tu kena buka dia punya casing. Casing kena buka. Kalau kita tak buka casing tu, dia terperap je haba. Bahaya lah.